Hama kudis buta ni, dia akan hidup dalam kulit kita, dia akan korek buat terowong, lepas tu dia akan bertelur, dia akan beranak pinak, dia akan makan sel kulit mati, dia akan makan minyak-minyak ataupun bahan-bahan yang ada dekat kulit kita. Dan hama kudis buta ni sebenarnya tak boleh dibunuh oleh sabun yang biasa. Disebabkan hama ni lah badan kita memberikan reaksi alergi. Bukan disebabkan dia hisap darah, disebabkan badan kita bagi reaksi alergi kepada telur dia, kepada najis dia. Itu yang buat gatal badan tu jadi kuat. Sebab itulah dalam kes hama dekat kulit kita ni, korang kena pakai sabun yang khusus untuk buang ataupun remove mites yang ada dekat kulit kita. Dan sabun tu mesti ada sulfur. Nampak? Sulfur ni lah yang boleh bantu untuk bunuh hama yang ada dekat kulit kita. Jadi, kalau korang ada gatal-gatal yang tak tahu punca dia apa, mungkin hama ni lah punca dia. Especially kalau bukan korang je yang gatal. Semua orang yang ada dalam rumah yang sama pun ikut gatal sekali. Hama kudis buta ni dia boleh berjangkit tau. Selain daripada tu, siapa yang ada masalah jerawat badan, yang kulit berminyak teruk, peluh teruk, lepas tu gatal-gatal bila berpeluh, sangat-sangat sesuai untuk menggunakan sabun sulfur. Cara nak pakai dia mudah je, pakai macam sabun biasa, tunggu dalam 2 ke 3 minit sebelum korang bilas. Dia tak begitu wangi sangat, dia tak begitu berbuih sangat, tapi normal. Tapi itu memang normal sebab dia bukannya jenis sabun yang biasa. Sabun ni tak mahal sangat, cuba korang cek Beg Kuning berapa harga.